Dari kampung ke skrin global, inilah kisah budak pasir pekan yang menakluk hati 6 juta orang. Dengan hanya sebuah telefon, Muhammad Alif Irfan bin Aziki membina empayar digital dari biliknya. Bermula pada 2016, video parodi dan cerpennya di YouTube menarik perhatian ramai, berkembang menjadi fenomena dengan 6.37 juta pengikut dan 2.4 bilion tontonan. Bakat serba boleh ini melangkah ke layar perak menerusi filem, dariku gangster, dan ke industri muzik. Kejayaannya dimahkotai gelaran pencipta kandungan popular di Anugerah Bintang Popular 2023. Di sebalik kamera, dia membina kehidupan bahagia bersama isterinya, Balesrele, dan anak kembar mereka. Kisahnya membuktikan bahawa asal-usul bukanlah pengukur impian. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.